Assalamualaikum kepada Dr. Maslawati, pensyarah bagi subjek pentaksiran pembelajaran. Kami daripada kumpulan Sains A akan membentangkan laporan kritikan artikel kami yang bertajuk Potensi Pembelajaran Pelajar Melalui Pentaksiran Dinamik dalam topik elektrokimia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli dan berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan. Saya akan mulakan dengan soalan pertama iaitu idea-idea utama dalam artikel yang telah kami kaji. Terdapat 3 idea utama yang diketengahkan iaitu zoom perkembangan proksimal ZPD, pentaksiran dinamik dan skor perkembangan potensi LPS. Pertama, zoom perkembangan proksimal atau ZPD. Konsep ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Ia merujuk pada jurang antara tahap sebenar pencapaian pelajar tanpa bantuan dan tahap potensi yang boleh dicapai apabila bantuan diberikan. ZPD ini memberi fokus kepada bagaimana pelajar boleh berkembang apabila mereka dibimbing dengan betul sama ada oleh guru atau rakan sebaya. Kedua, pentaksiran dinamik. Pentaksiran ini bersifat lebih holistik kerana ia menilai potensi pelajar dan bukannya hasil semasa. Ia memberi ruang kepada pelajar untuk berkembang sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Menariknya, ia menggabungkan pentaksiran dan pengajaran dalam satu aktiviti. Dan terdapat komponen mediasi yang menyokong perkembangan pelajar secara lebih berkesan. Ketiga, skor perkembangan potensi atau LPS. Skor ini digunakan untuk menilai sejauh mana potensi pelajar berkembang, terutamanya dalam konteks pentaksiran dinamik. Ia juga membantu membezakan kesan mediasi terhadap pelajar secara individu. LPS ini dibagi pada 3 tahap iaitu high scorer, mid-range scorer dan low scorer berdasarkan skor yang diperoleh. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga ini saling berkait. Idea yang paling menarik ialah pentaksiran dinamik. Ini kerana pentaksiran ini memberikan peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, semua pelajar akan diberi peluang untuk menunjukkan diri. Selain itu, pelajar tidak hanya dinilai berdasarkan keputusan akhir tapi dinilai sepanjang tempoh pembelajaran kerana pentaksiran ini menggabungkan proses pengajaran dan penilaian secara serentak. Justru itu, guru bukan sahaja menguji tetapi juga membimbing pelajar sepanjang proses, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mesra pelajar. Menariknya, pentaksiran ini dapat menunjukkan kemahiran murid dalam pelbagai cara seperti melalui tugasan, projek, perbincangan kelas dan pembentangan. Pendekatan ini juga lebih adil dan inklusif, terutamanya bagi murid yang mungkin kurang menyelah dalam peperiksaan tetapi sebenarnya mempunyai kepercayaan yang tinggi apabila dibantu dengan betul. Akhir sekali, pelajar dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka serta memperbaiki aspek yang memerlukan perhatian. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, idea ini sangat relevan kerana ia boleh membantu kita bergerak ke arah sistem yang lebih holistik yang bukan sahaja mengejar keputusan tetapi juga pembangunan sosial dan potensi pelajar. Untuk soalan 2, adakah terdapat idea baru dalam artikel ini? Pertama, artikel ini ia menggunakan pentaksiran dinamik dalam subjek kimia. Biasanya subjek dinamik ini digunakan dalam subjek bahasa tetapi untuk kajian ini ia mengaplikasikan pentaksiran dinamik dalam topik elektrokimia. Kedua, pengiraan skor potensi pembelajaran LPS. Mereka menggunakan LPS untuk mengukur tahap perkembangan pembelajaran pelajar secara kuantitatif. Dan ketiga, mereka menggunakan strategi mediasi secara berperingkat. Dalam kajian ini, mereka memperkenalkan 2 bentuk mediasi iaitu mediasi pertama secara individu dan mediasi kedua secara berkumpulan. Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Jawapannya ya, kerana pendekatan pentaksiran dinamik dalam artikel ini mudah dilaksanakan di bilik darjah. Seterusnya, guru boleh menggunakan ujian pra untuk menilai pemahaman awal pelajar, diikuti secara bimbingan dan seterusnya ujian pasca untuk melihat perkembangan. Untuk skor potensi pembelajaran LPS, ia dapat membantu mengenal pasti pelajar yang memerlukan sokongan tambahan atau menunjukkan potensi tinggi. Dan kaedah ini juga membantu guru merancang intervensi pembelajaran dengan lebih tepat kerana ia dapat membezakan antara pelajar yang kurang bimbingan dengan pelajar yang perlukan lebih masa. Dan kaedah ini memastikan semua pelajar mendapat peluang untuk berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya, kami bersetuju dengan intipati utama dalam hujahan yang dikemukakan dalam artikel ini kerana ia disokong oleh bukti empirikal yang jelas mengenai keberkesanan pentaksiran dinamik dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep elektrokimia. Penulis telah menunjukkan bahawa melalui model pentaksiran Murdoch, pelajar yang mendapat bimbingan berterusan, khususnya pelajar berprestasi rendah, menunjukkan peningkatan skor Learning Potential Score LPS yang membuktikan bahawa bimbingan yang bersesuaian mampu mengembangkan potensi pelajar. Selain itu, kritikan terhadap pentaksiran statik adalah wajar kerana pendekatan tersebut tidak mengambil perkembangan sebenar pelajar sepanjang proses pembelajaran. Sebaliknya, pentaksiran dinamik memberi ruang kepada guru untuk mengenal pasti keperluan individu
pelajar dan memberikan mediasi yang bersesuaian. Hujahan ini turut diperkukuh dengan teori perkembangan ZPD oleh Vygotsky yang menyatakan bahawa pembelajaran lebih berkesan apabila pelajar dibimbing oleh lingkungan ZPD mereka. Seterusnya, bagi soalan yang keempat, secara keseluruhannya, pada pendapat saya, artikel ini mempunyai struktur yang jelas dan teratur. Ia dimulakan dengan pengenalan mengenai topik elektrokimia serta cabaran yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penulis kemudiannya memperkenalkan konsep pentaksiran dinamik sebagai satu pendekatan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Daripada segi pendahuluan, artikel ini memberikan konteks yang kukuh dengan menyatakan isu utama iaitu keperluan meningkatkan potensi pelajar melalui pendekatan pentaksiran yang lebih efektif. Matlamat penyelidikan juga dinyatakan dengan jelas iaitu untuk menambah baik keberkesanan pengajaran topik elektrokimia. Penulis turut membincangkan tentang terperinci metodologi kajian, khususnya bagaimana pentaksiran dinamik diaplikasikan dalam bilik darjah dan memberi kesan positif terhadap pembelajaran pelajar. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan dan cadangan penambahbaikan yang boleh diaplikasikan dalam amalan pendidikan masa hadapan. Daripada segi penyampaian idea, penulis menggunakan bahasa yang tepat, ringkas dan mudah difahami. Istilah teknikal seperti pentaksiran dinamik dijelaskan dengan baik sekaligus memastikan pembaca tidak keliru walaupun topik agak teknikal. Apa yang menarik, penulis tidak hanya menghuraikan teori tetapi turut menyertakan contoh aplikasi praktikal di dalam bilik darjah yang membantu pembaca memahami bagaimana teori boleh diaplikasikan secara nyata. Penulis juga berjaya mengaitkan penemuan kajian dengan teori-teori pendidikan yang relevan sekaligus memperkukuh hujah yang dibina. Data sokongan digunakan dengan berkesan untuk menyokong kesimpulan yang dibuat, menjadikan artikel ini lebih meyakinkan. Akhir sekali, artikel ini juga konsisten dan lancar dari segi gaya penulisan. Setiap bahagian disusun dengan baik dan menggunakan peralihan idea yang berkesan menjadikan pembacaan lebih mudah dan tidak terganggu. Kesimpulannya, artikel ini memberikan sumbangan yang penting dalam bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan keberkesanan PDP melalui pendekatan pentaksiran dinamik. Penyampaian yang jelas, sistematik dan disokong dengan contoh praktikal menjadikan artikel ini mudah difahami dan memberi impak kepada pembaca. Soalan kelima, apakah cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel tersebut? Idea pertama, ZPD pelajar berprestasi tinggi berada di tahap lebih tinggi berbanding prestasi pelajar lain. Idea ini boleh dikembangkan dengan mengulas apakah faktor yang membawa kepada perbezaan ini, sama ada faktor biologi, contohnya kecerdasan semula jadi, ataupun faktor persekitaran, contohnya pendedahan kepada gaya pembelajaran. Kedua, kena pasti cadangan intervensi untuk pelajar prestasi sederhana dan rendah, contohnya penggunaan scaffolding untuk mengurangkan jurang prestasi. Idea kedua adalah ZPD belajar boleh berkembang jika mediasi berterusan dan bersesuaian diberikan. Idea ini boleh dikembangkan dengan memperincikan jenis mediasi yang bersesuaian. Contohnya, pelajar berprestasi tinggi memerlukan scaffolding yang kurang berbanding pelajar yang berprestasi rendah. Cadangan strategi untuk maksimumkan kesan mediasi juga boleh dikembangkan untuk mengenal pasti faktor yang menjadi rintangan kepada sebuah mediasi. Idea ketiga adalah pentaksiran dinamik dapat meningkatkan pencapaian dalam subjek sains. Idea ini boleh dikembangkan dengan mengkaji keberkesanan pentaksiran ini dalam subjek lain. Contohnya, subjek yang berunsur sastra seperti bahasa. Kedua, boleh membezakan tahap pencapaian hasil daripada penggunaan jenis pentaksiran yang berbeza untuk mengenal pasti sama ada pentaksiran dinamik lebih berkesan untuk meningkatkan pencapaian. Idea keempat, guru dapat merangka strategi bimbingan bersesuaian dengan tahap kemampuan kognitif pelajar. Idea ini boleh dikembangkan dengan mengetahui sama ada pentaksiran dinamik boleh menjadi alat bantuan guru. Pentaksiran dinamik dapat mengenal pasti potensi pembelajaran dan juga pelajar dapat menaksir diri pelajar sendiri. Kedua, dapat menggalakkan pembelajaran kolaboratif antara pelajar yang berbeza tahap prestasi. Jadi, penggunaan teknik pengajaran yang berbeza akan mengurangkan jurang prestasi pelajar tersebut. Sekian pembentangan kami. Terima kasih.